Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan pelan intervensi komprehensif sokongan mualaf. Pelan ini direka untuk membantu mualaf menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai seorang Muslim. Bukan sahaja dari segi pengetahuan agama, tetapi juga dari sudut emosi, sosial dan juga rohani. Program ini dilaksanakan selama 4 minggu secara berperingkat supaya mereka dapat menyesuaikan diri mereka dengan lebih selesa tanpa tekanan. Antara objektif utama pelan ini adalah untuk membantu mualaf memahami asas ajaran Islam secara berperingkat. Selain itu, pelan ini juga bertujuan untuk menstabilkan emosi mereka kerana kebanyakan mualaf mengalami tekanan dalaman selepas memeluk Islam. Seterusnya, pelan ini membantu membina jaringan sokongan sosial dan meningkatkan keyakinan diri mereka sebagai seorang Muslim. Pelan ini menggunakan pendekatan psikologi dakwah seperti empati, hikmah dan juga tadarruj, iaitu pendekatan secara berperingkat. Pendekatan ini sangat penting kerana mualaf sering menghadapi konflik identiti, tekanan daripada keluarga dan juga kekeliruan dalam amalan agama. Oleh itu, pendekatan yang lembut, memahami dan tidak memaksa sangat diperlukan supaya mereka rasa selesa dan tidak terbeban. Jadi, untuk minggu pertama, fokus utama adalah penyesuaian diri dan juga sokongan emosi. Antara aktiviti yang dijalankan ialah sesi kaunseling individu dijalankan untuk memberi ruang kepada mualaf meluahkan perasaan mereka. Selain itu, terdapat juga aktiviti seperti ice breaking, pengenalan asas Islam dan juga sesi perkongsian daripada mualaf yang telah lama memeluk agama Islam. Hasilnya, mualaf diharapkan dapat rasa lebih tenang dan juga kurang rasa terasing. Untuk minggu kedua pula, kita akan memberikan fokus kepada pengukuhan ibadah dan juga bimbingan rohani. Aktiviti termasuklah latihan praktikal solat, hafalan doa harian, sistem mentor dan juga pembelajaran santai. Jadi melalui aktiviti ini, mualaf dapatlah belajar secara praktikal dan berulang kali tanpa rasa tekanan. Hasilnya, mereka akan lebih yakin dan mula konsisten dalam ibadah harian mereka. Dalam minggu ketiga pula, kita akan memberi fokus kepada integrasi sosial dan sokongan komuniti. Antara aktiviti adalah penyertaan dalam program komuniti seperti gotong royong, sesi santai bersama masyarakat, program motivasi dan lawatan ke NGO. Ini penting untuk membantu mualaf rasa diterima dalam komuniti dan mengurangkan rasa terasing mereka. Secara tidak langsung, mereka akan lebih yakin untuk bergaul. Untuk minggu keempat ataupun minggu terakhir, kita akan fokus kepada pengukuhan jati diri dan perancangan masa depan. Aktiviti yang dijalankan termasuk sesi refleksi diri, perbincangan cabaran hidup, perancangan masa depan dan juga sesi motivasi. Hasilnya, mualaf akan lebih yakin dengan identiti mereka sebagai Muslim dan lebih bersedia menghadapi cabaran kehidupan. Sokongan psikososial memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan mualaf. Sokongan daripada rakan sebaya, komuniti Muslim, NGO dan juga keluarga membantu mereka dari segi emosi, sosial dan juga kewangan. Ini memastikan mereka tidak merasa keseorangan dan sentiasa mendapat sokongan sepanjang proses penyesuaian. Dalam dakwah, strategi empati sangat penting. Pendakwa perlu mendengar secara aktif, tidak menghukum dan sentiasa memberi galakan kepada mualaf. Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah dan penyampaian yang lembut akan membantu mualaf lebih mudah memahami ajaran Islam. Pendekatan ini juga membantu membina hubungan kepercayaan. Pemantauan emosi dilakukan secara berterusan melalui soal sedidik, refleksi mingguan, pemerhatian dan temu bual individu. Ini bertujuan untuk memastikan keadaan emosi mualaf sentiasa stabil
dan sebarang masalah dapat dikenal pasti lebih awal. Keberkesanan program dinilai melalui perubahan positif dalam diri mualaf. Contohnya, mereka menjadi lebih tenang, lebih yakin dalam ibadah dan lebih aktif dalam komuniti. Maklum balas daripada mualaf juga digunakan untuk menilai keberkesanan program secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, pelan intervensi ini menggunakan pendekatan menyeluruh yang merangkumi aspek emosi, sosial dan juga rohani. Melalui pendekatan psikologi dakwah yang sesuai, mualaf dapat dibimbing secara berperingkat untuk mencapai kehidupan mereka yang lebih stabil dan juga sejahtera. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.